Melihat senario di Sabah, mereka seakan-akan hilang kepercayaan daripada masyarakat Cina sendiri jadi pengundi tegar DAP. Jadi bolehkah senario di Sabah tu harus tu boleh dirasai di Semenanjung, di pilihan raya negeri dan juga di pilihan raya akan datang? Baik, ini pandangan saya secara peribadi sebagai penyelidik yang berada di pilihan raya negeri Sabah sepanjang pilihan raya itu berjalan. Kursi-kursi yang dianggap selamat untuk DAP tewas semua, dan tewas semua tu bukan tewas yang kita kata nipis. Ini tewas yang betul-betul besar. Jurang dia besar. Ya. Di peringkat awal kita dapati ketidakpuasan pengundi Cina tu lebih bersifat kepada internal problem di dalam DAP yang melihat bahawa ada dua kem yang berbeza dan mereka itu tidak dilihat sepadu pada ketika itu. Dan ditambah pula dengan isu-isu bahawa DAP sebagai sebahagian daripada kerajaan bersama JRS itu tidak dilihat mewakili suara mereka, terutamanya dalam isu-isu yang terkait dengan perbandaran dan juga isu-isu locality lah. Kerana DAP ini menguasai bandar-bandar di Sandakan, di Kota Kinabalu. Kemudian gelombang kedua datang itu disebabkan mereka sudah melihat adanya ketidakpuasan hati kepada PH secara umum.